Nanti saya fikirkan macam mana saya nak bagi tahu Lala yang Lala, Daddy rasa Alpha tak jadi buat konsert lah sayang. Kenapa Daddy? Yang itu problem dia, nak jawab apa? Lala, Alpha dah tak ada dah Lala. Dia orang dah tak jadi Alpha dah. Sama dan Amy dah buntu tu ya. Macam mana nak bagi tahu Lala ni yang Lala kena support konsert Daddy dengan Abu dulu ya. So apa yang kita nak bagi tahu Lala ni? Tapi sebenarnya benda tu menyedihkan tau. Lala, kenapa Lala nak pilih pergi konsert Alpha sedangkan Lala boleh pilih untuk datang konsert Abu dengan Daddy? Jadi dah cakap family comes first kan? Kenapa Lala nak lebihkan orang lain ni? Ya Allah, Kanda, sayang Daddy. So guys, tolong Bamel, kita orang sampai tadi borak dalam kereta tau lepas dah hantar Lala. B, berapa rate Alpha dia? Mungkin kita boleh surprisekan Lala ke? Sampai macam tu nak fikir. Betul ke awak minat Alpha Night? Betul ke awak minat Alpha? Minat Alpha, awak minat siapa? Rizal? Lagi selain Rizal siapa? Arif. Kalau Lala dah start merajuk habis lah ya. Syamil nak pujuk memang tak boleh buat apa kalau Lala dah merajuk nanti. Dia sangat apa Lala? Oi, apa? Lala. Nyanyi dan menang? I want you. Takkan ada yang seperti dirimu. Kemana? Bila kita bersama. Lala memang minat betul dengan grup Alpha ni ya. Mungkin satu hari nanti Lala dapat duet dengan grup Alpha ya. Mungkin akan keluarkan lagu lepas ni.